Icebox yang ada dekat belakang aku ni ada 3 unit. Dia nak jual dengan harga 300 je. Kipas ada 5 unit. Setiap unit dia jual RM10. Mesin basuh ada 3 unit. Setiap unit RM150. 1, 2, 3. Ada 3 unit. Bukan tu je, banyak lagi. Ada perabot, ada sofa, ada tilam, macam-macam lagi lah. Kalau kau nak cari barang-barang raya-raya, barang-barang second hand daripada Singapura, kau boleh cari dekat sini. Dekat sebelah sini ni semua lubuk-lubuk icebox oh. Macam-macam pattern, macam-macam jenis icebox yang ada dekat sini. Yang ni icebox yang aku tunjuk dekat awal video tadi. Ada 3 unit ni. Dia nak jual dengan harga 300 je setiap unit. Yang ni jenis yang 3 pintunya. 1, 2, 3. Ada 3 pintu dia. 3 boleh buka pintu dia. Yang ni untuk yang paling sejuk punya tu. Yang ni boleh simpan sayur-sayur. Yang bawah ni boleh simpan ikan kot. Icebox ni kau kena pastikan ada stiker TikTok Yang ni pun ada stiker TikTok. Lepas tu yang ni pun ada stiker TikTok. Mana yang ada stiker TikTok, icebox ni harga dia 300. Sebab tu kau kena cepat-cepat tau. Takut orang lain dapat nanti. Aku bawa kau orang pergi tengok mesin basuh pula. Kau jangan lupa tengok video ni sampai habis. Sebab apa, dekat last video nanti aku akan beritahu dekat mana lokasi tempat ni. Ni mesin basuhnya. 3 unit tau, bukan semua. 3 unit aja yang ada stiker TikTok. 3 unit tu semua kapasiti dia 8 kilo. Yang ni pun 8 kilo. Yang ni pun 8 kilo. Mesin basuh ni dia nak jual dengan harga 150 je. Ada 3 set dekat sini. Siapa cepat dia dapat. Kalau kau nampak je video ni, kau terus je pergi. Kau terus tanya dekat owner ni, kau datang, kau bawakan video ni, kau tanya ada tak barang-barang ni. Kalau ada kau tunjukkan kat dia, saya nak yang ni. Tapi kau kena cepat. Jom aku tunjukkan kipas pula. Kipas ada 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ujung tu dia tak pasang lagi stiker TikTok. Nanti aku suruh dia pasang. Mana yang ada stiker TikTok ni, semua harga dia 1 unit RM10 untuk kipas ni. Barang-barang elektrik dekat sini, owner ni sendiri akan bagi warranty. Kau jangan risau. Jom kita pergi tengok bahagian meja makan dengan kabinet TV. Sebelah sini ni, semua meja makan. Macam-macam design, macam-macam pattern ada. Untuk meja makan dia tak banyak. Dia ada 1 set je. Yang ni ada stiker TikTok. Tapi dia bukan kayu tau. Dia marble. Kau dengar ni aku ketuk. Ada stiker TikTok. Owner ni bagi 100 je. Banyak je meja-meja yang lain lagi yang tak ada stiker TikTok. Kalau yang tak ada stiker TikTok tu, harga dia macam biasa je. Tapi kalau kau pandai goreng toke dia, kau akan dapat harga yang cun punya. Jom kita pergi tengok kabinet TV pula. Kau nampak kan kabinet TV tu? Dia ada stiker TikTok. Dia ada 4 set tau yang ada stiker TikTok. Yang nak bagi harga tak masuk akal punya. Yang ni salah satu dia. Ada pintu 1, 2, 3, 4 untuk kabinet TV. Untuk kabinet TV yang tu, owner tu bagi 100 je. Murah tak? 100 tau dia bagi. Kalau kabinet TV yang ni, yang ada stiker TikTok ni, dia bagi harga RM50. Cantik ni Mat. Ala-ala kayu. Tapi memang kayu pun. Yang ni RM50. Yang bawah dia pun, owner dia bagi RM50 untuk korang. Yang ni pun ada laci dia. Siap laci. Ada 4 laci. Ini jenis yang rendahnya. Yang ni tinggi sikit. RM50 dah siap 1 unit. Jap, tadi baru 1, 2, 3. Kita cari lagi satu. Lagi satu kabinet TV dia. Ni kabinet TV dia. Dia tengah lap-lap ni. Tengok, dia tengah bersih-bersihkan kabinet TV ni. Kabinet TV ni dia bagi harga dalam 100 tau. Dalam 100 dia bagi. Kabinet yang warna putih ke warna krim ni, dia bagi 100. Dekat sana ada stiker TikTok dia tu. Itu menandakan yang harga ni harga TikTok 100 saja. Banyak lagi kabinet TV dekat sini. Kau datang sendirilah, kau tengok sendiri depan mata kepala kau orang. Baru puas hati. Jom kita pergi tengok bahagian sofa pula dekat atas. Sebelah sini section untuk sofa. Dekat sini hari raya ramai orang cari sofa. Aku rasa yang mana satu tadi dia tunjuk dengan aku harga cun punya. Dekat sebelah sana. Kita pergi cari sebelah sana. Kalau hari raya ni kau orang nak berjimat-jimat, kau boleh cari sofa dekat sini ni. Mana tadi sofa yang ditunjuk dekat aku? 100 dia nak jual. Yang tu ada stiker TikTok. Dia ada 2 boleh duduk ni. Yang ni boleh sandar ni. Dia berbentuk L. Yang ni 100 dia bagi. Tak apa, kita ada lagi 3 sofa yang kita nak tunjukkan. Yang ni kalau yang mana rumah cerah-cerah, yang suka putih-putih, kat sini ada 1 sofa ni. Yang jenis macam gini ni, boleh duduk 1, 2, 3. Lepas tu tempat baring-baring tempat melepak ni. Yang penting ada stiker TikTok Dia berbentuk L juga. Yang ni owner nak lepaskan 100 je, RM100. Kita ada lagi 2 sofa nak tunjukkan dekat korang ni. 2 sofa ni, tak tahu berapa harga dia. Kita pergi tengok dulu. Baru jumpa ni, ada 2 set. Yang ni dengan yang tu, warna purple tu. Yang ni RM50. Yang tu pun RM50. Untuk 1 sofa, 1 sofa. Setiap unit ni RM50 untuk korang. Aku ingatkan korang lagi sekali yang mana ada stiker TikTok je tau. Yang ada stiker TikTok, harga yang aku sebut tu. Yang tak ada stiker TikTok tu, harga dia normal Aku ulangkan lagi sekali. Jom kita pergi tengok bahagian katil. Apa yang dia nak bagi pula. Dengan katil ni dia bagi agak-agak kau berapa? Aku dah tahu dah harga dia. Harga dia ni dia bagi RM50. Siap set ni katil dengan tilam. Kau dapat RM50. Yang penting mesti ada stiker TikTok dekat atas ni.
Baru kau dapat harga RM50. Tapi nak ikutkan banyak lagi katil-katil yang lawa. Daripada single, queen, sampai ke king pun ada. Kau boleh datang sendirilah, tengok dekat sini Untuk bukti siapa-siapa yang dah beli yang ada stiker TikTok tu, tak kira lah mesin basuh ke, icebox ke, owner ni akan letak muka korang dekat TikTok owner tu sendiri, RZ Super, yang macam nama aku tag kat bawah tu, untuk membuktikan yang korang dah beli produk yang aku tunjuk daripada video aku ni. Okey, lepas tu aku nak tunjukkan korang pula jalan dia. Mana yang tak tahu jalan dia nak pergi ke sini. Jom. Kau cari je penunjuk arah dalam telefon korang tu, Jalan Saroja 37. Johor Jaya tau. Johor Jaya, Johor Bahru. Ni kawasan Johor Bahru. Lepas tu dekat ujung sebelah sana tu. Kalau nak lagi senang, kau cari je dekat penunjuk arah kau tu, nombor 26 ataupun 28, Jalan Saroja 37, Johor Jaya, Johor. Lepas tu kau nampak bangunan warna hijau ni, dekat sinilah RZ Super Enterprise. Kalau kau takut barang ni habis, kau datang sini cepat. Kau tengok video ni, kau terus datang kat sini. Sebab dia tutup pukul 8.30 malam tau. Hari-hari buka. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.